Okay, sekarang ni dah masuk musim orang candak sotong ataupun mengais sotong ataupun egging. Lampu ni korang kena standby satu, geng. Ataupun beli terus 2 ataupun 3 standby. Okey, meh aku tunjuk dia punya performance untuk lampu ni. Okey, geng. Setiap pembelian korang akan dapat lampu. Satu lampu UV. Lepas tu dapat kabel type C. Yang ni kabel type C. Okey, jom aku nak tunjuk dia punya kepaduan lampu ni. Okey, cara pasang dia senang je, tekan je kat sini. Nak cas dia dekat sini. Lepas tu dekat belakang ni ada dia punya penyangkut lah. Dan untuk lampu ni ada 2 mode. Mode yang terang, tu malap sikit. Lepas tu padam. Okey, geng, jom. Okey, korang je suluk sekejap je. Tengok dia menyala. Menyala, geng. Okey, ni asal tak menyala. Ni yang menyala. Okey, sekejap aku pergi dekat gelap sikit. Dekat gelap sikit lah. Okey, ni dalam keadaan tak menyala. Okey, kita lalu sekali je. Terus menyala, geng. Sekali lalu je menyala, geng. Okey, geng. Cuaca pun dah maghrib. Sekarang dah maghrib. Okey, jom kita test lampu ni. Cukup sekali lalu je, geng. Macam tu je. Menyala, geng. Tak perlu lama pun. Sekali lalu je. Menyala lama, geng. Padu lampu ni. Okey, geng. Kalau korang berminat dengan lampu UV ni, aku sediakan beg kuning kat bawah.